Eh, awak tak payah sibuk lah kat gerai tepi jalan macam ni. Ni bukan tempat awak. Awak kan tak suka tempat-tempat macam ni. Ni tempat orang miskin, tempat orang bawahan je. Myra pun miskin juga. Miskin apa? Miskin adab? Miskin kasih sayang seorang suami. Suami yang dah dicampak macam anjing kurap tu. Sebab tu, Myra dah kutip dia balik dah. Dah cuci bersih, dah bagi kasih sayang dan tak nak campak dia lagi dah. Tapi itulah, dia tak boleh maafkan Myra. Sebab tuan anjing tu, dia pandai berlakon. Dah, saya memang tak boleh nak percaya dah. Semua benda boleh berubah. Termasuklah batu yang dititis air, lama-lama lekuk juga. Ya, sama macam hati dia juga. Dah lekuk dalam sangat. Sampai dah tak boleh sembuh dah hati tu. Sebab tu Myra nak ada dengan dia. Nak cuba ubat, nak cuba belai dia sampai luka tu sembuh. Myra, tak payahlah duduk sini, pergi balik dah. Saya tak perlukan awak dekat sini. Tak susah. Myra boleh je tolong sini. Tapi yang susah tu nak halau penyondor tu je. Suka?